Adakah hati kita terhalang? Pernah tak kita rasa hati kita seperti tertutup bila dengar kebenaran? Dalam surah Fussilat ayat 5, orang musyrik berkata, Hati kami sudah tertutup menghalang kami daripada apa-apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami juga sudah tersumbat, tidak boleh mendengar. Dan antara kami dan kamu ada sekatan yang memisahkan fahaman kita. Oleh itu, bekerjalah kamu untuk agamamu, kerana sesungguhnya kami pun akan bekerja untuk mempertahankan kepercayaan kami. ayat ini bukan hanya kisah mereka. Ia peringatan buat kita orang Islam juga. Boleh membina dinding dalam hati jika enggan menerima teguran wahyu. Kadang-kadang halangan itu bukan nyata. Ia benteng yang kita cipta sendiri, kerana hati yang tak mahu tunduk akan sentiasa mencari alasan. Dialog mereka menunjukkan kesombongan, menolak kebenaran, walau sudah jelas di hadapan mata. Rasulullah SAW biasa menghadapi penolakan. Tugas kita hanya menyampaikan, hidayah milik Allah. Teruskan berbuat baik walau ditolak. Jangan biarkan hati kita menjadi seperti yang disebut dalam ayat ini. Buka hati sebelum ia benar-benar tertutup. Follow untuk banyak lagi kisah inspirasi Islam.